Apakah hukum kita terlupa tahiyat awal? Tak ada masalah. Kita terlupa tahiyat awal, tengok lepas pada mu lupa mu buat apa. Masa mana yang mu ingat mu lupa tahiyat awal? Salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alamak. Dah duduk tahiyat awal tadi. Sah semayang. Dah awak apa dah? Itu lepas salam. Kalau sebelum salam, Fil alamin innaka hamidum majid. Dah salah lagi. Aku dah baca tahiyat awal tadi. Faham tak? Sunat sujud sahwi 2 kali. Sujud 2 kali, lepas tu baru salam. Faham? Itu kalau teringat sebelum salam. Teringat selepas berdiri betul dah. Tinggal tahiyat awal, patut duduk. Dia pergi tinggal, dia pergi berdiri betul. Allahu Akbar, diri dah. Duk ingat tahiyat awal. Haram duduk semula. Duduk batal. Kalau semayang seorang. Okey? Tapi kalau semayang berjemaah, imam dan makmum lain semua tahiyat awal, dia salah pergi bangun berdiri. Wajib duduk semula. Jelas lagi? Kalau semayang seorang, haram turun semula. Okey. Sekarang sebelum salam, sujud sahwi. Itu saya teringat lepas tegak dah. Kalau kita teringat dak ladang berdiri tegak lagi, patut duduk tahiyat awal. Kita Allah nak berdiri. Lebih pada rakaat dah, dak berdiri betul lagi. Sunat turun semula. Faham lagi? Dan baca tahiyat awal sebelum salam, sunat sujud sahwi. Kalau kita baru tekang nak bangun, dak dang separuh bangun lagi, baru sikit baru nak bangun, tahiyat awal, duduk semula. Baca tahiyat awal, dak sunat sujud sahwi. Jelas? Soalan seterusnya.